Hari ni kita berkursus. Peserta kursus ni berlakon ni bibik-bibik sekolah. Oh, perut kenyang. Dah video. Peserta kursus. Peserta kursus. Gitu mah yang terbuang. Cikgu, untuk berguna tablet dekat bapa dekat Allah wassalam wa rahmatullahi kepada semua guru. Terima kasih kepada semua guru dan AKP juga turut serta dalam kelas asas Canva. Pesan cikgu, saya akan adakan benda ni secara berperingkat. Pertama kita buat asas Canva. InsyaAllah lepas ni kita akan buat pula peringkat yang lebih advance. Asas ni kita kena faham dulu. Jadi amat rugi jika kita guru tidak mengguna dan memaksimumkan ID delima, kerana itu adalah percuma. Dan satu kelebihan ada pada guru yang perlu kita utamakan dalam PDP. Dan saya tu pakai Canva. Kalau pergi YouTube saya tu pakai Canva. Dan saya tu kenalan dan jatuh cinta dengan Canva. So dari Canva tu saya dapat menghasilkan design apa sahaja yang betul untuk design. So dia sangat mudah dan sesuai untuk kegunaan student. Especially cikgu lah. Sebenarnya Canva ni macam sebenarnya khusus untuk cikgu-cikgu. Jadi gila kalau kita tak guna. Sudah. Dan juga Canva Pro. Canva Pro ni penggunaan dia tidak terhad dan biasanya berbayar lah, tapi sebagai cikgu kita nasib baiklah sebab dia sekarang ni dia ada macam kelebihan untuk guru. Samping guna Canva EU kita ambil editor